Halo basa-basa. Hello. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ni apa kita nak buat hari ni kat dapur? Kita nak buat koktel. Hari ni kita nak buat air pula, koktel puah. Tapi saya yang buat. Dia nak buat, okey. So hari ni saya akan rehat, saya akan tengok, saya akan jadi juri hari ni. Boleh? Selalu bilang jadi juri. Tak cukup. Tak, sebab Bi macam bersemangat nak cakap. So bagilah Bi cakap. Bi macam bersemangat. Dah tu. Okey, jom kita siapkan bahan-bahannya. So, ni barang-barang dia. Kita ada tembikai, ada strawberry, ada dragon fruit, ada jambu. Lepas tu ada farm fresh. Lepas tu kita ada susu cair dengan susu pekat. Lepas tu kita ada lychee dengan Natalia. Nata di koko. Lepas tu kita ada jelly. Jelly. Sumi macam tu lah. Macam mana? Tadi saya kena buat sini. Okey. Macam saya juga yang buat. Bi cakap Bi nak buat. Ambil ais. Tak apa, kita potong dulu. Kita potong dulu. Potong dulu. Okay, first kita akan potong buah strawberry dulu. Buah potong dulu. Strawberry. Okay, nah kita dah siap potong buah strawberry. Okay, saya dah siap potong dah tadi. Jangan nak menipu. Bulan Ramadan ni tak baik menipu. Sunat je. Okay, lepas tu kita akan potong ni berapa? Ni tak payah potong, dah potong. Dan kita akan pakai anggur yang memang dah ada. So kita okay, now kita dah siap apa ni? Tak nampak. Anggur, jagung. Last but not least, buah tembikai. Kita potong kecil-kecil dulu tembikai ni. Ya, kita akan potong comel-comel. Biarlah saya buat. Dia masak, saya tolong potong. Potong. Nak buka semua ke ni? Yeah. Oi. Ni lah. Saya rasa kan. Hai. Saya buat okey je. Ni macam sedap. Tak sedap. Sekejap lah. Dia memang loading sikit guys. Kalau Bi? Okay guys, ni bahan-bahan dia kita dah siap potong. Sabarlah. Ni strawberry dan tembikai. Itulah saya. Aku dengan Tak habis lagi Bi. dengan jelly dan Okay, next kita. Okay, tapi kita nak tapis air dia. mana bisa tekan. Wow. Kita dah ready bahan-bahannya.
Saya yang buat. Asam. Strawberry. Tok Red, saya yang buat. Recap balik. Koktail buah. Tapi saya yang buat. Apa benda je yang tak sedap? Wow. Apa benda yang tak sedap? Semua sedap. Tapi ni saya buat. Apa-apa pun, saya dah berjaya buat koktail. Korang nak suruh saya buat apa? Nanti korang boleh request apa-apa yang kita nak buat. Okay. So, bye-bye guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay. See you guys next content. Okay. See you guys next content. Tak ada benda ke nak cakap? Asyik benda tu je. Ciao.